Kalau kita bukan tak tahu tuan-tuan, kita tahu tapi terlupa. Kenapa? Pasal terpengaruh dengan kawan-kawan, terpengaruh dengan advertisement. Sebab itulah di sini kita disuruh berkawan dengan orang-orang yang membawa hati kita kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, yang sangat aku khawatirkan terhadap umatku ialah kelemahan dalam iman keyakinan. Allah, itu yang Nabi bimbang. Ada iman, tapi kelemahan iman yakin. Sekarang kita tanya, kau percaya tak mati? Percaya. Percaya tak hari akhirat? Percaya. Tapi bila tanya bab amal, mana yang banyak kau buat ibadat ke ataupun kau buat yang sia-sia? Kau tengok Facebook kau tengok kau punya TV, kau baca, kau berbual dengan kawan, lebih banyak daripada kau baca Quran, lebih banyak daripada kau sembahyang sunat. Kita boleh tidur sampai malam pukul berapa? Pukul 1, pukul 2. Kenapa? Tengok bola. Kita tengok sandiwara. Tapi nak bangun tahajud, terkejut saja. Subuh pun kadang terlepas. Macam mana kita? Beriman tak? Beriman. Tahu akhirat? Tahu. Mati. Tahu tak mati? Mati tahu. Semua takut mati. Tapi persiapannya tak ada. Lemah kita. Itulah Nabi kata, yang paling aku takut sekali, iman kita, lemah iman kita dan keyakinan kita. Itulah yang Nabi katakan. Nabi Isa AS berkata, berbahagialah orang yang perkataannya zikir dan diamnya berfikir dan pandangannya perhatian. Jadi bila dia bercakap, berbahagialah orang yang perkataan itu zikir. Perkataan dia itu zikir itu apa dia? Imma zikir itu dengan zikrullah, imma zikir itu dengan dia bercakap hal agama, hal yang membawa manfaat untuk membawa kita dekat kepada Allah. Itu maksudnya zikir. Dan diamnya berfikir. Dia bila berdiam, bukan diam kosong, tadi berfikir. Sebab orang yang bijak ni, sebelum dia bercakap, dia fikir dulu. Kalau orang yang bodoh, maaf kata, dia cakap dulu, baru dia fikir, baru dia menyesal. Alamak, kenapa aku bercakap macam ni? Dah orang tu kecil hati pula, orang tu dah marah pula. Kan? Itu orang yang bodoh. Dia tak fikir, dia cakap dulu. Lepas orang kata cakap dia ni, kau cakap lepas saja. Dia tak fikir, tak kisah orang sakit hati ke marah. Tapi orang yang bijak, dia fikir dulu. Ni aku cakap ni, nanti kecil hati. Kita suami isteri ni pun. Sang suami nak tegur isteri. Kalau ada aku cakap macam ni, kenapa kau masak kurang sikit garam? Nanti isteri aku ni merajuk, besok tak masak. Tak payahlah, tak apalah, korbanlah sikit. Hari ni makan, kurang garam sikit, tak apa. Nampak tuan-tuan? Dia fikir dulu. Kalau lah aku minta laki aku duit ni, laki aku tengah bad mood ni, nanti dia mengamuk, dia hentam pintu, pecah sampai. Sudah tak payahlah. Tak payah cakap. Dia fikir dulu. Itu orang bijak. Tapi orang yang tak bijak, dia cakap dulu. Lepas tu orang dah mengamuk, dah empas pintu, pecah pinggang mangkuk. Alamak, menyesal lah. Kenapa aku pergi cakap sampai dia mengamuk? Itu mana orang yang tak berfikir. Itulah perkataan Nabi Isa AS. Dan pandangannya perhatian. Dia kalau memandang tu, dia kalau fikir, dia tengok orang tu, bukan tengok kosong. Dia tengah analisa. Dia tengah mengambil pelajaran. Orang ini bagaimana ya kalau aku nak bercakap dia? Ini keadaan suasana sekarang ni, orang huru-hara ekonomi ni, ke mana? Dia berfikir. Itu dia mengambil pelajaran. Sebab tu pelajaran tu penting dengan mengambil iktibar. Fakta biru ya ulil absar. Apa kata Allah Ta'ala? Ambillah pelajaran, wahai orang yang melihat. Melihat dengan pandangan matanya berisi, berilmu. Sesungguhnya orang yang sempurna akal ialah yang selalu memperbaiki dirinya dan selalu bersiap beramal berbekal untuk menghadapi hari kemudian sesudah mati. Itulah yang hadis Nabi. Nabi kata apa? Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima badal maut. Orang yang bijak, dia lawan nafsu dia dan dia beramal, bersiap untuk selepas mati. Itu orang yang bijak. Sebab hidup bukan lama, hidup akan mati. Tetapi al-ahmaq, orang yang bodoh, manittaba hawahu, iaitu orang yang mengikutkan hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah tamaniyat, tetapi dia berangan-angan kepada Allah. Tak apalah, nanti Allah ampunkan aku. Tak apalah, nanti Allah siapkan syurga untuk aku. Itulah dia orang yang bodoh. Kenapa dia bodoh? Kerana dia berangan-angan, amalnya tak ada. Itulah dia kata Imam Ghazali, tarjun najah walam tasluk masalikah.
kamu ni mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak mengikuti jalannya. Innas safinata la tarji 'alal yabasi. Sesungguhnya kapal tidak boleh belayar di atas darat. Kapal nak belayar kat mana tuan-tuan? Atas air. Jadi tapi kapal atas darat. Nak belayar, mana boleh belayar? Macam itulah, kau angan-angan selamat, kau angan-angan masuk syurga, tapi amal tak ada. Macam mana kau nak berselamat? Jadi itulah kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menukil daripada kata-kata penjaga. Sahal bin Abdullah Tustari rahimahullah ta'ala berkata, kebaikan itu terhimpun dalam 4 jenis, dan dengan itu tercapai darjat wali. Yang ini di samping melakukan semua kewajipan-kewajipan agama. Apa dia? 4 perkara ini kalau dilakukan, di samping hukum agama dijalankan, insya-Allah akan diangkat menjadi wali Allah. Pertama, lapar. Lapar tu maknanya dengan banyak berpuasa ataupun dengan tidak banyak makan. Yang keduanya, diam. Diam tu tak berkata-kata melainkan yang perlu. Yang ketiga, menyendiri, duduk beruzlah, bersendirian, dalam berfikir, dalam berzikir, dalam beramal. Bangun tengah malam untuk bertahajud, untuk anda bermunajat kepada Allah. Amalkan 4 perkara ini. Lapar, diam dan menyendiri serta solat malam. InsyaAllah Allah angkat darjat dia menjadi wali Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, bukakanlah pintu ma'rifat kepada kami ya Allah. Bawalah kami ke hadrat-Mu ya Allah. Kami tahu kami terhijab dengan dosa kami. Hati kami gelap ya Allah. Hati kami keras ya Rahman. Kami tahu amalan kami banyak yang salah ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada rahmat-Mu. Kami mohon pada belas kasihan-Mu ya Allah. Engkaulah Tuhan yang sangat luas rahmat-Mu. Engkaulah Tuhan yang sangat pengasih dan suka mengampunkan hamba-hamba-Mu. Ampunilah kami ya Allah. Pimpinlah kami ke jalan yang Kau ridhai. Janganlah Kau biarkan kami dikuasai nafsu dan syaitan. Kami tak kuat ya Allah. Kami mengakui lemah iman kami ya Allah. Tanamkanlah iman kami, takwa kami, dan bukakanlah hati kami untuk sentiasa tahan padamu. Janganlah Kau terbalikkan hati kami ya Allah. Matikanlah kami semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, di atas kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami. Sembuhkanlah penyakit anak isteri kami, adik-beradik kami, keluarga kami, sahabat anda kami, murid-murid kami, dan sekalian mereka yang bermohon doa dari kami. Berikanlah kesabaran kepada mereka yang tertimpa dengan sakit, ya Allah. Engkaulah juga yang memberikan penyakit. Engkaulah juga yang menyembuhkan penyakit, ya Allah. Tiada obat melainkan daripada Engkau saja. Tiada syifa melainkan hanya daripada syifa-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah semua amalan kami. Maafkanlah kelemahan dan kekurangan kami. Sampaikanlah semua hajat-hajat kami, hajat dunia dan hajat akhirat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.